Anda sedang menjawab, harap faham. SPM 2021 semalam dah ajar nota. Saya ajar 10 kali supaya anda boleh jawab dalam SPM. Kertas 1, minta maaf. Untuk SPM, siapa yang walaupun KBSM dan KSSM dua-dua sama. Tapi paper 1, 3 tambah 4, lebih kurang 7 markah kertas 1. Kertas 2, saya target 10 markah. Saya target 10 markah. Tiba-tiba keluar bahagian A, tak ada masalah. Besar jadi kecil, tak ada masalah. Yang penting keluar. Okey, sekarang kita tak nak buang masa, kita nak ajar. Nota sudah diberi. Minta maaf, nota sudah diberi. Yang pertama, cari. Saya dah ajar banyak kali. Minta maaf. Tapi saya bagi juga, cari persamaan. Namanya find the equation. Find the equation, tak payah jalan betul. Find the equation. Bila cari persamaan, pertama langkah 1 ialah cari, langkah 1 ialah langkah 2, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Dia ada 4 langkah. Dia ada 4 langkah. Dalam perkara pertama dia ada 4 langkah. Langkah pertama saya padam ini. Langkah pertama, minta maaf, langkah pertama ialah cari M1. M1 saya dah ajar Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini cara kecurunan koordinat atau Y atau minta maaf atau ikut formula saya X per Y. Dia ada 2 cara. Lepas tu minta maaf, ini langkah 1. Langkah 2, kalau dia serenjang, memang tahun ni ialah serenjang. Saya ulang balik apa yang kita belajar semalam. Kalau serenjang ialah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Cari M2. Cari M2. Serenjang perpendicular. Langkah 3, cari C. Find C. Y sama dengan M2X tambah C. Tapi dalam mencari C, tolong berjaga-jaga. Kalau ada perkataan bisector, kena guna titik tengah. Pembahagi 2. Kena pakai titik tengah. Tolong titik tengah. Tahu kan titik tengah? Tambah bahagi 2. Kalau ada perkataan inilah. Untuk cari C. Langkah keempat, tulis balik. Dah dapat C, tulis balik. M2X tambah C. Ini yang tahun ini pada 10 hari bulan 3, kalau tak keluar kertas 2, kau maki amun, lebih kurang 3 markah atau 4. Saya ingat 3 lah. 3 markah atau 4. Tolong ini. Ada bahan ada. Sekejap lagi saya bagi. Sekejap lagi saya akan bagi bahan. Relax. Saya terang dulu. Saya terang dulu. Besok pagi saya rancang nak buat bengkel bengkel untuk seminar yang sejarah semua yang korang berdaftar, yang siapa yang berdaftar lah. Saya bawa ke minggu depan. Sebab minggu ni sejarah. Minggu ni sejarah dengan BM. Buang masa kalau belajar matematik. Start besok lah. Sebab lagi 2 hari lagi SPM. Jangan ingat tahun depan SPM. Lagi 2 hari lagi SPM. Lagi 2 hari SPM. Saya tak buat besok. Besok saya nak tumpu pada BM dan sejarah. Besok BM dan sejarah dan BI. Ini 1, 2, 3, 4. Ini. Soalan kedua. Tolong hafal nota dia. Bahasa Inggeris pun ada besok. Besok ada bahasa Inggeris. Sabar. Nombor 2. Cari koordinat. Tolong cari koordinat. Tolong cari koordinat. Tolong bahan akan saya hantar kemudian. Cari koordinat. Find koordinat. Find the coordinates. Tolong hafal otak saya. Find the coordinates. Maka tengok titik itu. Kalau titik itu titik maksiat, saya panggil pelih-pelih sikit. Maksiat. Apa maksud maksiat? Ini tiang Y. Ini tiang X. Tiba-tiba kita cakap cari koordinat P. Koordinat P sentuh tiang ini, tiang X. Kalau sentuh tiang X,
Kita panggil Y kosong. Ini namanya maksiat. Kalau sentuh tiang Y, X kosong. Macam itulah nota dia. Ini maksiat. Sentuh mana-mana. Maksiat ini dalam bahasa kita ialah pintasan. Intercept. Okey. Yang kedua, saya namakan titik merajuk. Apa itu merajuk? Tak kena tiang. Contoh ini tiang Y. Ini tiang X. Koordinat P tak sentuh. Koordinat Q tak sentuh. Koordinat R tak sentuh tiang. Ini merajuk. Merajuk kalau ada nisbah, atau ratio, kita main punggung. Kena buat formula punggung MN. Dia darah silang. Main punggung lah. Kita panggil main punggung. Kalau tak ada nisbah, main pancut. Ni main pancut. Cari dua persamaan serentak. Kena buat persamaan serentak. Sumbat. Ini sumbat. Substitute. Ini main pancut kan. Dua batang yang pancut ke titik tu. Koordinat P. Dia punya tempat persilangan dia. Ini dua. Tolong hafal Ini keluar. Kalau tak keluar, kau makilah otak saya tak keluar. Yang ketiga, ini tak pernah keluar. Ini rhombus atau lelayang. Kalau ada gambar aja macam ini. Titik tengah. Midpoint ujung-ujung. Kita pakai midpoint. Titik tengah. Midpoint. Kita pakai midpoint. Titik tengah. Ujung ni. Ujung ni. Sama dengan ujung ni. Dengan ujung ni. Titik tengah. Ujung ni. Dengan ujung ni. Ujung ni dengan ujung ni. X dengan X. Y dengan Y. Apa itu titik tengah? Tambah bahagi dua. Syarat dia mesti berbentuk rhombus atau segi empat selari. Ini wajib keluar. Cari koordinat. Tolong sekejap lagi kita lihat soalan. Yang lambat masuk biarkanlah. Satu. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ialah area. Luas. Luas. 1/2 modulus. Ini letaklah P, Q, R, P balik. Macam tu. Letak koordinat. Lepas tu letak 2 bracket. Tengah-tengah dia 1/2. Ini luas. Area. Nombor 4, locus. Locus. Sama lah ejaan pun locus. Kalau ada distance. Kalau ada distance. Kalau ada jarak. Kalau ada nisbah. Nisbah atau ratio. Pakai formula jarak. X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Ini locus kalau dia tulis 90 darjah atau serenjang perpendicular M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini untuk locus. Minta maaf kalau ada 90 darjah serenjang atau perpendicular. Kita pakai formula ini. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Yang ini tak pernah keluar dalam SPM untuk soalan locus. Persamaan locus. Equation of locus. Itu saja. 4 kemahiran, 10 markah. 4 otak untuk menjawab soalan. Kita lihat sebentar sekarang. Okey, cuba buat sekarang. Saya bagi masa. Cuba buat ini. Soalan pertama. Cuba buat.
Dah, cuba buat. Nanti lepas habis kelas 10.30 kan nanti saya call you. Kau off telefon tidur. Dah. Dah. Ada yang dah jawab. Bagus. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak boleh jawab? Siapa yang tak boleh jawab? Saya. Syah. Okey, Syah. Afa AFWA, Datuk Upin, Syah, semua lelaki. Dunia kiamat weh, semua lelaki yang tak boleh jawab. Macam mana nak cari isteri weh kalau macam ni semua lelaki tak boleh jawab? Saya girl, oh you girl. Oh terus mengaku semua perempuan. Upin. Okey, siapa yang tak faham dengar lai manusia. Saya tengah mengajar apakah yang akan keluar, apakah otak dalam SPM. Saya baca persamaan, maka saya sebagai pelajar langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ingat kamu buat kertas 2 dalam test pad. Slide satu soalan. Kalau belakang ada kosong, biarkan. Ambil helaian tambahan. Dia dalam periksa, dia akan bagi dalam bentuk booklet. Buku, macam buku. Test pad. Dia bagi dalam test pad. Dia punya kelemahan yang saya cakap terus terang, apa kelemahan dia? Ini pernah berlaku bagi pelajar yang ambil SPM. Ini pernah berlaku di mana kertas 2 Admaths, kertas graf berada di dalam kertas soalan. Pernah berlaku pelajar itu balik rumah, kertas graf terbawa sekali. Maka kalau boleh duduk dekat Dewan Peperiksaan, tuliskan angka giliran dan sebagainya dan koyakkan kertas graf daripada kertas soalan. Sebab kertas 2 kalau you balik lambat, you boleh bawa balik. Tahun ni tak tahulah macam mana corona ni, mungkin mana tahu apa-apa berlaku, tak tahulah. Tapi biasanya boleh bawa balik. Bila boleh bawa balik, pelajar tu bawa balik. Maka dia lupa nak koyak. Lepas tu kena ikat langgan. Itu kelemahan Admaths. Subjek Econs pula, ada pernah satu tahun sekolah Sri Ampang, sekolah dekat Ampang, parents dia telefon. Di mana dia lupa nak koyak kertas ledger lah, apa-apa kertas tambahan tu. Sebab dia semua terlekat dalam kertas soalan. Pelajar tu gairah buat tapi lupa nak koyak. Lupa nak ikat. Sebab kertas soalan bawa balik. Maka tolonglah pada tahun ni, duduk saja, engkau jawab ke tak jawab ke, atau engkau langsung tak jawab, koyak pun dah bagus dah. Koyak kertas soalan pun dah bagus. Koyakkan kertas graf, tulis angka giliran. Janganlah buat macam tu, tulis macam tu. Okey? Sekarang kita tak nak buang masa. Boleh. Kalau engkau ikut cara saya, engkau boleh buat mana-mana bahagian. Sebab cara saya apa? Satu soalan selai. Satu soalan selai. Faham? Satu soalan selai. Satu soalan selai. Satu soalan selai. Maka kau boleh buat apa-apa. Yang penting kau bulat. Tulislah soalan 15. Lepas tu baru buat jalan kerja. You nak beritahu dekat pemeriksa kalau ada warna, bukan warna bunga corak. Soalan 15. Macam tu. Okey? Tolong. Tak payah ikut bahagian mana. Kertas 2 boleh bebas. Dia boleh jawab mana-mana. Sebab tu bila duduk dekat Dewan Peperiksaan, kau kena tik soalan mana kau nak jawab dulu. Okey, saya tak nak buang masa. Saya nak ajar. 4 langkah. Langkah pertama, X tambah 2Y sama dengan 10.
Maka 2Y sama dengan ini tambah bawah sana 10 tolak X. Maka M1 ialah depan dia negatif 1/2. Ini langkah 1. Minta maaf. Ini langkah 1. X per Y. Dia 4 langkah. Kalau kau ikut style saya, tajuk ni tak ada masalah. Langkah 1. Depan X, depan Y. Depan X, depan Y. Negatif 1/2. Langkah 2, serenjang. 90 darjah. Perpendicular. Negatif 1/2 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan 2. Ini langkah 2. Ini negatif 1 bahagi negatif 1/2 dapat 2. Langkah 3. Y sama dengan 2X tambah C. Gantikan titik yang ada dalam gambar rajah. A lah. Koordinat A. Minta maaf, koordinat A. 1, negatif 3. Negatif 3, 2, 1 tambah C. Negatif 3 tolak 2 sama dengan C. C sama dengan negatif 5. Y sama dengan 2X tolak 5. Ini jawapan dia. Tolong ini keluar dalam SPM. 4 step. Ya. Salin. 4 step. Sabar-sabar. Kau jawab dulu. Saya dah cakap, mungkin laju sebab ini ada kaitan dengan matematik. Kau baca tak? Persamaan kena buat 4 langkah. Langkah pertama adalah cari kecurunan. Apa itu kecurunan? Gradient. Ambillah X tambah 2Y sama dengan 10. Ini kalau kecurunan, X dan Y mesti diceraikan. Kalau kecurunan, X dan Y mesti diceraikan. Kalau kecurunan, X dan Y mesti diceraikan. Maka ini tambah bawah sana lah. 2X sama dengan 10 tolak X. Depan X tak ada nombor, letaklah 1. Tulislah M1 sama dengan apa formula dia? Depan X, depan Y. Tengoklah sendiri. Depan X apa? Negatif 1. Depan Y berapa? 2. Ini M1. Ini langkah 1. Depan X, depan Y. Depan X, depan Y. Langkah 2. Lama-lama ini LL ni potong. Serenjang 90 darjah. Maka negatif 1/2 darab M2 sama dengan negatif 1. Pakailah, ambillah kalkulator. Negatif 1 dengan ini berapa? Pakai kalkulator. Negatif 1 bahagi negatif 1/2. Dapat 2. Negatif 1 bahagi ini pakai kalkulator. Ini langkah 1. Langkah 2. Langkah 3 apa? Y 2X tambah C. Kan matematik dah belajar. Mak bapak kau hantar untuk matematik apa? Ini dalam PT3 belajar. Dalam Form 4 belajar. Dalam Form 5 belajar. Maka gantilah titik ini. X, Y. Negatif 3. 2, X ialah 1 tambah C. Negatif 3. 2 darab 1, 2 tambah C. Memanglah laju sebab ini kamu belajar dalam Form 1. Tambah bawah sana. Negatif 3 tolak 2.
C ialah -5. Ini langkah 3. Saya cakap mesti buat 4 langkah. Apa langkah keempat? Tulis baliklah. Y sama dengan 2X. Ni, Y sama dengan 2X tolak 5. Itu saja. Dapatlah 3 markah. Nanti dalam periksa tak payahlah tulis LL ni. Otak saja. Dalam periksa janganlah tulis LL ni. Takut ada pemeriksa yang tak suka. Sebab you punya perkataan ditanda oleh orang lain. Okey, cuba buat B. Cuba buat B. Okey, saya ajar B, D. Saya ajar B. Okey, koordinat D. Okey, ini koordinat ni, koordinat ini kalau kau tengok, ini adalah merajuk. Saya nak ajar ni merajuk. Sepanjang ini tak ada, kalau kau tengok, tak ada nisbah. Maka ini pancut. Ini kita guna kaedah pancut. Apa itu pancut? Cari dua batang yang pancut ke arah dia. Cari dua batang yang pancut ke dia. Pancut yang pertama ialah BC ni. Maka tulis X tambah 2Y sama dengan 10. Ini batang pertama yang pancut. Tolong berhenti sekejap. Batang kedua, dia mesti petua pancut. Petua pancut bermaksud dua persamaan. Dua persamaan. Petua pancut bermaksud dua persamaan. Dua persamaan. Persamaan kedua yang baru dapat tadi. Apa persamaan dia? Y sama dengan 2X tolak 5. Itu saja. Mak bapak bergembira jawab. Ambil pisang ini. Ganti di sini. Maka apa? X tambah 2. Bracket 2X tolak 5. Sama dengan 10. Ganti saja. Ni. Ambil 2X. Ini namanya kaedah pancut. Substitute. Symmetrical equation. Persamaan serentak. Ganti. X tambah, ini kembang, 4X, ini kembang, tolak 10 sama dengan 10. 5X sama dengan, ini tolak bawah sana, 10 tambah 10. 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi ini 4. Lepas tu ganti dekat pisang. Y sama dengan 2, X ialah 4. Ganti saja. Tolak 5. Maka Y sama dengan 3. Maka jawapan dia ialah 4, 3. Ya, 4, 3. Dia 4, 3. Itu saja. Otak saya dah ajar. Sekarang ni kau hanya duduk dekat sini. Kita cuba membasuh supaya ada otak. Saya dah cakap, mana-mana soalan, otak kena masuklah. Mana-mana soalan yang minta cari koordinat, dia dua cara je. Adakah aku nak main punggung? Adakah aku nak main pancut? Punggung yang mana? Punggung lah. MN tu. Yang pancut kena ada dua persamaan sumbat. Kena ada dua persamaan. Ini dapat 4, 3. Cuba jawab C. Luas. Saya akan perlahankan bila soalan kedua. Okey, saya lajukan nanti soalan kedua buat sendiri. Luas
Maka 1/2 modulus A. Koordinat A ialah ini 1, -3. Ini A. Lepas tu B. Koordinat B minta maaf dia sentuh tiang ini. Maka dia adalah kosong. Y kosong. Kan saya cakap tadi koordinat dia mesti maksiat. Sentuh tiang X. Y kosong. Nanti sini. Y kosong. Maka X ialah berapa? 10. Maka 10 kosong. 10 kosong. Dan D. D tadi berapa? 43. D 43. Lepas tu 1 -3 balik. Dia mesti A balik. Tolong siapa yang tak faham, di mana tak faham beritahu saya. Cari luas. Saya tadi baru cakap dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa saya cakap? Kena tahu koordinat dia. Contoh nak tahu koordinat D ini ialah maksiat. Maka Y kosong. Ganti Y kosong dalam ni lah. Maka X 10. Ni. Okey, lepas tu 1/2. Letak modulus, letak 2 bracket. Tengah-tengah dia tolak. Letak 2 bracket, tengah-tengah dia tolak. Letak 2 bracket, tengah-tengah dia tolak. Darablah. 1 darab kosong, kosong. 10 darab 3, 30. 4 darab ini -12. Habis satu penyelesaian. Ini pula -30. Kalau dapat negatif abaikan, tambah kosong, tambah 3. Okey, sekarang pakai kalkulator. 1/2 darab. Kalau dapat negatif abaikan. 30 tolak 30 tolak 12 tolak kurungan -30 tambah 3 tutup kurungan. Berapa? 45. Dapat 45. Jawapan dia ialah 22.5. Kalau bagus letak unit kuasa 2. Itulah luas. Memang kena ikut susunan. Ismail kalau dia cakap A, B, D, kena ikut. A, B, D, A. Tak boleh main tabur-tabur. Dia akan jadi putaran. Dia jadi lain. Modulus tu abaikan. Modulus ini hanya digunakan dalam kertas 1. Sebab modulus bermaksud sama dengan tambah tolak. Digunakan dalam kertas 1. Kertas 2 tak guna. Kertas 2 abaikan saja. Dalam kertas 2 modulus ini bermaksud abaikan. Dalam kertas 1 dia adalah tambah tolak. Formula ada tapi tak tahu guna pun sakit juga. Baik hafal. Formula diberi tapi takut tak boleh guna. Tak pandai nak guna, minta maaf. Okey, cuba buat A dan B. Ada gangguan internet sekarang saya nak ajak. Boleh jawab? Persamaan PQ. Tolong jawab 3 step, 4 step. Okay. So ini kesoalan. Okey, dia bahagian B bang. Bahagian B mungkin soalan nombor 7. Mungkin soalan nombor 11. Itu dalam bahagian B. Bahagian B, kertas 2. KSSM kena pandai, KBSM pun kena pandai. Tajuk ni senang. Otak saya di-applykan.
Apa otak saya? Bila dia minta persamaan 3-4 step. Step pertama ialah ambil dia 2y ini. Ini pindah sana. Negatif 6 tolak x. Letak M1. Apa-apa pun M1. Negatif 1/2. Langkah 2. Negatif 1/2 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 adalah 2. Ini langkah 2. Lepas tu buatlah. Y sama dengan 2x tambah C. Nak cari C, kena ada koordinat dia. Okey, nak koordinat, apa dia mau? Dia nak PQ. Dia nak batang PQ. Maka tengoklah batang PQ. Ini batang PQ. Oh, ada anak panah pula. Batang PQ. Ini batang PQ. Batang PQ ini. Okey, dalam batang PQ, saya rasa koordinat yang kita tahu ialah P. Ini kan maksiat. Siapa kosong? Oh, Y kosong. Maka ini Y kosong dapat apa? Negatif 6. Ialah X ialah negatif 6. Kan saya cakap tadi, kalau dia sentuh mana-mana tiang, kita anggap kosong. Maka dapatlah negatif 6 kosong. Masukkan. Kosong, 2, negatif 6 tambah C. Kosong, negatif 12 tambah C. C, ini tolak 12. Langkah 3. Langkah keempat, Y sama dengan 2X tambah 12. Dapatlah 3 markah. Kan saya cakap, anda ni masih tak nampak. Saya dah cakap tadi kan, nak cari M1, apa syarat dia? X dan Y. X dan Y. Mesti diceraikan. X dan Y. X dan Y. Mesti diceraikan. X dan Y. X dan Y. Mesti diceraikan. Maka ini tambah. Pindah sana. 2Y. Negatif 6 tolak X. Depan dia letak 1. Carilah M1. Depan X negatif 1. Dia formula dia X per Y. Ini formula keturunan M1. X per Y. X per Y. Per depan Y ialah 2. Ini M1. Lepas tu negatif 1/2 darab M2. Sama dengan negatif 1. Kan dia punya formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Gunalah M2, carilah M2. Bila cari M2, M2 dapat 2. Pakailah kalkulator. Lepas tu tulislah Y sama dengan 2X tambah C. Nak cari C, kena gantikan titik P. P kan maksiat. X, Y kosong. Maka negatif 6, kosong. Ini X, ini Y. Kosong, 2, negatif 6 tambah C. C sama dengan 12. Y sama dengan 2X tambah 12. Itu jawapannya. Sebab ini laju sebab dah faham tadi dah ajar. Itu je. Masukkan. Kan bila masuk ini kosong, kosong darab 2 kosong. Okey, salin. Ini jawapan dia lah yang pertama lah. Y sama dengan 2X tambah 12. Sekarang cuba jawab soalan B. Boleh nampak ada punggung? Fikir sendiri. Dah. Saya oleh kerana masa tidak ada, saya nak ajak ini saya padam, nanti kalau ada kita jawab. Okey, soalan B dia nak PT. Mana PT ni? Okey, buat punggung. Buat punggung sendiri lagi puas.
Koordinat P tadi kita dapat apa? Negatif 6, kosong. Koordinat T ialah pintasan Y. Minta maaf, pintasan Y C tadi. Ini C berapa? 12. Maka kosong 12. Dan koordinat Q tak tahu. X, Y. Setakat ni siapa tak tahu, beritahu saya. Mengikut nota saya, mana-mana titik yang berada di dalam maksiat, kita boleh cari. P ialah maksiat. T pun maksiat. Tadi kan T dapat Y sama dengan 2X tambah 12. Maka ini 12 ialah Y intercept lah. Okey, sekarang saiz punggung. Minta maaf, kita sekarang nak cari saiz punggung. Minta maaf, sekarang aku nak cari saiz punggung. PT 2. PT 2. 2. TQ 1. Itu sajalah. Lepas tu buat dalam test pad. Paksi X. Kalau orang putih, X axis. Paksi X. Darab apa? 1. Darab. Ujung. Satu, minta maaf. 1 darab negatif 6. Tulis dekat sini. Negatif 6 tambah 2 darab X. Ujung-ujung. 2X per 2 tambah 1. 3 sama dengan tengah-tengah dia kosong. Darab negatif 6 tambah 2X sama dengan kosong. Buatlah. Buat pelan-pelan dalam test pad. Tak muat sini. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Ini satu jawapan lah. Lepas tu buatlah paksi Y pula. Paksi Y. Macam mana paksi Y? 1 darab kosong. Kosong. Tambah 2 darab Y. 2Y per 3. 3 macam dapat? 2 tambah 1, 3. Sama dengan tengah-tengah dia, 12. Maka darab, saya buat di atas. 2Y sama dengan 36. Y sama dengan 18. Sebab 36 bagi 2, 18. Maka jawapan dia adalah 3, 18. Ya, 3, 18. Itu cara main punggung. Darab silang. Dia darab silang dia. Dah silang je. Sekejap Mari. Minggu yang tu tak ada admin langsung. Sebab you ada exam besok, takkan saya nak buat kelas admits. Dia kelas hari ni, admits ni last hari ni rasa. Hari ni dengan besok malam. Hari ni dengan besok malam. Admits kelas last. Sebab minggu depan semua dah SPM. Minggu depan semua dah SPM. Lepas tu kita akan jumpa balik dekat minggu yang ada admits. Besok malam ada. Sebab program yang ada tu, yang anak murid saya buat tu, yang bayar RM50 tu, saya dah pindahkan matematik ke minggu depan. Matematik saya dah pindah ke minggu depan. Supaya minggu depan kan banyak kosong. Kalau belajar sekarang pun kau lupa juga. Bayar penat-penat, belajar nanti lupa. Nanti hari Ahad, saya siapa yang dah bayar tu tak apalah, kira halal lah. Hari Ahad saya akan cuba masukkan semua orang dalam BM. BM. Siapa dah masuk hari Ahad. Anggap orang yang bayar tu sponsor lah. Tak apalah, kadang-kadang kita tolong menolong. Berkat, lagi berkat. Besok pagi tak ada. Besok pagi tak ada. Besok pagi kan saya dah pindah ke minggu depan. Dah, saya tak nak buang masa. Ini QRT. 1/2 ikut susunan Q, R, T,
Q balik. Koordinat Q. Mana koordinat Q tadi? Ni koordinat Q berapa tadi? Koordinat Q berapa tadi? Sabar. Koordinat Q berapa? 3, 18. Koordinat Q. R 0, -3. Ni kan -3, 0,3. T negatif 12. Minta maaf, koordinat T lah yang tadilah. 12, 0. Lepas tu 3, 18. Itu saja. 0, 12. 0, 12. Minta maaf. Bukan 12, 0, 0, 12. Okey, itu jawapan dia. Itu saja. Okey, kita jadi 1/2 modulus 2 bracket, tengah-tengah dia tolak. Tengah-tengah dia tolak. Okey, kita cari jawapan. Minta maaf. Kita darab silang. Macam mana? Ini darab -9. Ini 0, 0. Tak payah. Ini 0, 0. Ini 36. Sini. Maka pakai kalkulator 1/2. Ini pakai kalkulator dapat negatif. Tapi abaikan 45. 22.5. Itu jawapan dia. Abaikan negatif. Tolong. Okey, ada kelab BM. Tak apa. Go. Dia macam ni. Kau ikut je nota yang saya bagi. Q, R, T, Q. Yes. I will send after this. Okay, cuba buat soalan locus. Saya tak pernah ajar locus. Find the equation of locus. Saya ajarlah sebab ini memang ini oleh kerana dia punya distance dia dah bagi. Is ialah sama dengan, letak sama dengan, saya letak sini sama dengan, sebelah sini huruf dia ialah P dan S, maka letak SP. Twice ialah 2 kali R. R ialah SR. Kenapa S ada 2 tempat? Sebab dia nak locus S. Sebab dia nak locus S, S kena ada di 2 tempat. Lagi sekali saya ajar. Ini ialah is ialah sama dengan, sebelah sini adalah huruf locus P dan S, maka PS lah. Ini PS atau SP samalah. Always twice adalah sentiasa 2 kali. 2 kali S mesti ada sebab dia nak locus R. Okey, sekarang antara dua ini mana besar? Ini besar. Minta maaf ini besar. Yang ini besar, maka letak depan. 2SR sama dengan PS. Yang besar letak depan. Biarlah saya ajar dulu, tolong dengar. Kita tak nak buang masa. Ini antara soalan yang akan keluar. Kita dah penat selama beberapa hari. Setiap hari. Saya dah tunaikan janji. Setiap hari. Besok malam last. Lepas tu kita jumpa balik 2 minggu kemudian. Penat memang penat. Maka inilah time kita nak bukti result yang bagus. Ya rajinlah. Okey, 2 SR. Bawa ke tepi ni S ialah XY. Minta maaf, koordinat R ialah apa? Koordinat R ialah ini. 0, -3. Macam biasa saya buat macam ini. Dalam periksa buat macam mana saya buat. Macam ini. SR. Kenapa S? Sebab local S di atas. Ini letak je ini. X. Square root. X tolak 0. Kuasa 2. Tambah. Ini Y tolak jadi tambah. Y tambah 3 kuasa 2. Sama dengan square root. Apa? PS. Letaklah P. Oh, tak boleh. S dulu. Tak perlu letak P dulu. P ialah apa? -6, 0. Atas ialah XY. Macam mana? X tolak. Buat dari sini. X tambah 6 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Tolong dalam periksa buat macam ni. Locus tu mesti di atas. Bawah dia koordinat. Okey, lepas dah buat ini, minta maaf. Lepas dah buat ini, minta maaf. Kita selesaikan.
Macam mana nak selesaikan? Tolong pasang telinga. Macam mana nak selesaikan? Tolong pasang telinga. 2 ni kena jadi kuasa 2. Maka jadi 4. Semua ini kena kuasa 2. Kena kuasa 2. Sini pun kena kuasa 2. Maka 4, 2 kuasa 2, 4. Letak bracket. Ini expand. X square. Tambah. Ini expand. Y kuasa 2. Tambah. 2 darab 3. 6Y. Tambah 9. Tutup balik. Sama dengan. Ini dekat luar punca tak ada apa-apa. Buka saja. X kuasa 2. Tambah. 2 darab 6. 12X. Tambah 36. Tambah Y kuasa 2. Itu saja. Buka gembira. Okey, sekarang belum lagi kembang general form. Cuba kembang general form. Cuba kembang general form. Cuba kembang 4 darab X. 4X kuasa 2. 4 darab Y. 4Y kuasa 2. 4 darab 6. 24Y. 4 darab 9. 36 sama dengan ini. Sama dengan ini. X kuasa 2 tambah 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2. Dia mesti general form. Minta maaf, dia mesti general form. Saya nak ajak general form. Macam mana? 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Ambil pensel, potong. Sebab nanti boleh padam. Lepas tu ambil 4Y kuasa 2. Ini. Tolak Y kuasa 2. Ambil pensel, padam. Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Lepas tu 24Y tak ada kawan, 24Y tak ada kawan. Ini 12X. Tolak 12X. Lepas tu 36 tolak 36 kosong. Sama dengan kosong. 36 tolak 36 kosong. Lepas tu belum lagi. Kena selesaikan. Minta maaf, kena selesaikan. Kena selesaikan. General form bentuk am. Kena selesaikan. 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 24Y 24Y tolak 12X sama dengan kosong. Markah ada 3, you dapat 2 markah saja. Kenapa? Kamu dapat 2 markah saja. Kenapa? Kamu dapat 2 markah saja. Kenapa? Iaitu ini boleh bahagi 3, boleh bahagi 3, boleh bahagi 3, boleh bahagi 3. Maka dapatlah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 24 bagi 3, 8Y tolak 4X sama dengan kosong. Susunan tak penting. Inilah jawapan dia. Tak apa, yang salah tak apa, bersihkan. Terbalik tak apa. Terbalik tak apa. Yang penting keluar nombor tu. Okey, kita lihat satu lagi soalan. Lepas tu kita berhenti di situ. Satu lagi soalan, kita lihat. Lepas tu kita berhenti. Okay, dah. Cuba buat.
Sebab dah. Jawab. Sudah jawab. Persamaan memang 4 step pada tahun ni. Benda ni saya ajar banyak kali ya. Kalau tak ada jawab tahun ni memang saya maki sebanyak-banyaknya 3Y tolak 12 sama dengan kosong. Dia yang paling penting X dan Y diceraikan. 3Y pindah sana ialah negatif 2X. Itu je. Yang lain lantang kau. M1 ia adalah depan X negatif 2. Depan Y 3. Itu je. Yang 12 ni semua lantar dia. Yang penting X dan Y diceraikan. Lepas tu negatif 2/3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 adalah apa? 3/2. Betul? Ini pakai kalkulator. Jangan pakai otak. Langkah 3 Y sama dengan, tengok saya buat macam orang buta. Terus jawab saja. Tambah C. Gantikan 2, 1/2. Cuba gantikan benda ini. Cari C. Okey, cari C. 1/2, 3/2, 2 tambah C. 1/2, 3 tambah C. 1/2 tolak 3 sama dengan C. C sama dengan negatif 5/2. Betul? Betul 5/2? Lepas tu Y sama dengan 3/2X tolak 5/2. Itu je. Saya tak ubah apa bahasa pun. Cari je jawapan. Dia langkah pertama. Saya ajar lagi sekali walaupun dia minta langkah 3. Langkah pertama, ambil 2X tambah 3Y tolak 12 sama dengan kosong. Ingat 4 langkah. Apabila tahun ni dalam matematik tambahan keluar soalan ini, 4 langkah. Ini pecah sana. 3Y tolak 12 sama dengan negatif 2X. Itu je. Dia penting X dan Y diceraikan. Maka M1 ialah negatif 2/3. Selepas tu, seperti biasa, negatif 2/3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2, pakailah kalkulator negatif 1 bagi ini. 3/2. Langkah 3, Y sama dengan 3/2X
tambah C. Dalam mencari C, kenalah ganti titik ni. Yang dia bagi ialah 2, 1/2. Ini X, ini Y. Gantilah. Y ialah 1/2 sama dengan 3/2. 2 tambah C. Pakailah kalkulator ini. Dapatlah 3 tambah C. Pakailah kalkulator ini, tambah bawah sana 1/2 tolak 3. C, pakailah kalkulator, negatif 5/2. Langkah keempat, tulis baliklah. 3/2 X tolak 5/2. Ini jawapan dia. Mana negatif 1? Oh, tak. Mana? Ini negatif 1 ni. Weh, ini formula dia lah. Weh, aku maki amun kan. Ini formula serenjang. Weh, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini formula. Orang tu pun dah mati lama dah. Ini formula untuk serenjang. Saya dah bagi ini contoh yang keberapa. Baru kau tanya mana datang negatif 1. Kena hafal. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Serenjang. Okey, cuba buat B. Dah. Okey, pakai kaedah apa untuk mencari jawapan? Okey, untuk mencari jawapan ini kaedah apa? Punggung atau pancut? Punggung atau pancut? Punggung atau pancut? Nak cari koordinat P. Punggung ke pancut? Pancut. Bagus, ada otak. Sebab tak ada nisbah. Kalau tak, dia dua je. Punggung, pancut. Punggung, pancut. Punggung, pancut. Punggung, main punggung lah. Pancut kena ada dua persamaan. Ini pancut. Persamaan pertama, 2X tambah 3, 2 persamaan. 2X tambah 3Y tolak 12 sama dengan 0. Ini persamaan itulah. Kedua, Y sama dengan berapa?
3/2X tolak 5/2. Ini buah pisang. Masuk di sini. Masuk dekat Y lah. Ni. Harap masuk dengan kemas. Masuk. 2X tambah 3 bracket 3/2X tolak 5/2 tolak 12 sama dengan 0. Harap masukkan dengan cara betul. Gantikan. Ya betul. Bagus. Ada otak. Bagus. Anda berfikir dengan kemas. Ini darab 9/2X. Ini darab negatif 15/2 tolak 12 sama dengan 0. Cubalah ambil kalkulator ini berapa? Semua main dengan kalkulator. 2 tambah 9/2. Shift ABC. 13/2. 13/2X sama dengan ini pindah. Negatif 15/2 tolak 12. Shift ABC. Ini 39/2. Lepas tu mak bapak beli kalkulator. Ini bahagi ini. Dapatlah 3. Pakai kalkulator je. Pakai kalkulator je. Pakai kalkulator saja. Lepas tu ambil 3 ganti dekat pisang. Ganti dekat pisang. Ni. Y sama dengan 3/2. Gantikan 3 tolak 5/2. Pakai kalkulator. Tengok berapa. Ya, dapat 2. Maka jawapan dia adalah 3/2. Bagus. Macam mana dapat? Weh, ambillah kalkulator. Sepatutnya kan jangan pakai otak. Cuba ambil kalkulator. Negatif 15/2 tolak 12. Cuba ambil kalkulator. Dapat negatif pindah sana positif. Cuba ambil kalkulator. Negatif 15/2 tolak 12. Mana datang tolak 12 ini? Tolak 12. Ini expand. Ya. Cuai bagus. Tapi kena jaga-jagalah. Okey, dah dapat. Ini luas. 1/2 luas. Modulus apa P, apa Q, apa R, apa P. Luas ni keluar koordinat P. Tadi berapa? 32. Koordinat Q. Pintasan, maksiat. Sentuh. X kosong. 4. Macam mana dapat 4? 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. 12 bagi 2, 4. Dia titik tu kena ikut nota saya bagilah. 04. Maksiat. Rajuk. Okey, R. Ini R pun maksiat. Ini persamaan dia. Y sama dengan apa tadi? 3/2X tolak 5/2. Ini adalah Y kosong. Maka 3/2X tolak 5/2 sama dengan kosong. 3/2X sama dengan 5/2. X sama dengan 5/3. Maka ini adalah 5/3 kosong. Lepas tu 32. Harap faham apa kita sedang lihat. Ya, 5/2. 5/3. Dia senang. Kalau titik itu menyentuh mana-mana titik, mana-mana tiang, itu adalah maksiat. Mungkin X kosong, mungkin Y kosong. Kena ganti dalam persamaan. Maksiat cara terbaiklah ganti dalam persamaan. Kalau sentuh tiang Y, X kosong. Kalau sentuh tiang X, Y kosong. 1/2 modulus. Darab 12. Darab tambah 10/3. Darab ini 20/3. Itu je. Pakai kalkulator. 1/2 pakai kalkulator.
Ya, 26/3. Maka dapatlah 13/3. Itu jawapan dia. 13/3. Maka 13 bahagi 3. Dapatlah 4.33. Bolehlah. Kalau saya jawab pecahan. 4.33 atau 13/3. Ya, 4.33 atau 13/3. Okey, kita nak lajukan sebab saya dah lapar tak makan dari tadi. Sebab kelas dia tak berhentikan straight je. Okey, dah sakit lagi dah mula start. Okey, PQ, T. Ini ditarik. PQ ditarik. Maka buat punggung PQ T ditarik buat punggung sebab ada nisbah. Koordinat P ialah apa tadi? 4, 3. Betul kan 4, 3? 4, 3 kan? 4, 3. Koordinat Q ialah berapa? 0, 4. Koordinat T tak tahu. X, Y. Saya lajukan minta maaf. Ini. Oh, 3, 2 Tadi 3, 2. Okey, kita padam. Kita padam 3, 2. Apa tu? Ikut soalannya. 3, 2. Okey, apa saiz punggung? Ini cara baca saiz punggung. 2 PQ sama dengan 3 QT. Cara baca ini macam ni. PQ 3. PQ punggung dia 3. QT 2. QT 2 itu saja. Sekarang dah silang. Baca macam ni tau. PQ 3, QT 2. Nanti dalam periksa kalau punggung kena baca macam ni. Depan, main belakang. Lepas tu buat macam biasa. Paksi X. Lepas tu buat macam biasa. Paksi X. Paksi X. Macam mana? 2 dan 3, 6. Tambah 3 dan X, 3X. Per 5 sama dengan 0. Ini 0. Darab 6 tambah 3X sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 2. Okey, Y pula. Paksi Y pula. 2 darab 2, 4. Tambah 3Y per 5 sama dengan 4. Ini 4 kan? Darab 4 tambah 3Y sama dengan 20. 3Y sama dengan 16. Y sama dengan 16/3. Maka jawapan dia adalah negatif 2, 16/3. Itu jawapan dia. Ya, betul. Negatif 2, 16/3. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan, minta maaf. Jadual besok, sekejap lagi saya beritahu. Sekian, terima kasih.